Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke geng, ini ada video requestan dari siapa nih? NFN. Ini dia requestan ke Instagram geng ya. Mungkin bagi korang semua yang mempunyai requestan juga korang boleh hantarkan ke Instagram saya geng. Oke, kita bacakan. Tajuknya adalah apa nih? Oh, ini dia ada cakap di messenger saya geng ya. Assalamualaikum Abang Fatir, tolong reaction video ini tahu. Oke, waalaikumsalam. Saya tahu, sudah saya baca pesannya. Oke, Stadium Kuantan Pahang yang satu-satunya yang diiktiraf sebagai stadium pertama terima apa nih, sijil FIFA. Apa nih, agak pelik nih geng, di Malaysia geng. Wih, apakah lapangan stadium di Kuantan akan digunakan untuk FIFA Piala Dunia? Betul ke? Wah, kita simak aja cuplikan videonya geng. Sebelum kita putarkan cuplikan videonya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semua padamkan dulu subscribe-nya geng. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Oke, tajuknya apa nih? Tajuknya adalah Padang Stadium Darul Makmur terima pensijilan FIFA. Wah, kita putarkan saja nih geng. 1, 2, 3, play. Padang Stadium Darul Makmur mencatat sejarah apabila menjadi padang rumput asli pertama di Malaysia yang menerima pensijilan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau FIFA dengan kos keseluruhan 1.6 juta ringgit. Padang yang menggunakan rumput jenis Bermuda Tiff Grand sejak hujung November lepas menerima pensijilan tersebut melalui program kualiti FIFA Permukaan Padang Semula Jadi selepas penilaian menyeluruh dijalankan pada 23 dan 24 April lepas. Waduh geng. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal, pengiktirafan itu membuktikan padang tersebut dibina mengikut spesifikasi dan standard antarabangsa. Wow. Persijilan ini diperolehi setelah pihak konsultan yang dilantik oleh FIFA, iaitu Akusto Scan, berpuas hati dengan keadaan padang Stadium Darul Makmur melalui ujian dan penilaian penuh yang mereka jalankan pada 23 dan 24 April baru-baru ini. Melalui penilaian tersebut yang dilakukan oleh Mr. Anthony Apparelli dan Mr. Gary Chatfield, Padang Stadium Darul Makmur telah berjaya mendapat penarafan excellent. Ya, betul. Iaitu dengan markah sebanyak 93%. Menurut Fazli, kejayaan itu turut mencerminkan tahap penyelenggaraan yang cemerlang serta membuka peluang kepada Stadium Darul Makmur untuk menjadi lokasi penganjuran perlawanan bertaraf antarabangsa. Dengan padang yang memenuhi piawaian global, ia bukan sahaja mengurangkan risiko kecederaan, malah membantu meningkatkan prestasi pemain menerusi pendekatan sains. Okey geng, kita bacakan video yang selanjutnya ya. Dah siap ke Padang Stadium Darul Makmur Kuantan. Kita update lah kebetulan ke sana. Wah, ini update terbaru ya. Video terbaru dari Stadium Darul Makmur geng. Okey, kita langsung aja simak cuplikan videonya. Play. Ni aku ada dapat komen orang tanya aku pasal Stadium Darul Makmur, apa update untuk Stadium Darul Makmur, memandangkan stadium ni dikabarkan telah mengalami penukaran padang. Okey, jom kita buat update Stadium Darul Makmur memandangkan aku berada di Kuantan pada weekend yang lepas. Wah, ini dia stadium atau update dari depan ni sebab aku suka dia punya glass feature dekat entrance grandstand dan juga contrast build material menggunakan campuran plastik atau komposit dekat bahagian depan grandstand ni. Kalau korang perasan, stadium ni ada sedikit renovation tahun lepas. Itu pertama, tukar track balapan, dan kedua ialah ada tukar sedikit warna tempat duduk di kawasan berdekatan grandstand. Dan seterusnya ada pertukaran cat lah. Kalau korang perasan kat luar tu ada cat warna hitam berbanding warna putih sebelum ni. Dan ada cat banyak colour, warna-warni colour macam abstract look sikit lah. So kalau kau pusing area Stadium Darul Makmur, ia duduk di tengah bandar Kuantan. So berdekatan dengan stadium ada dua padang ni. Ini adalah dua padang MBK atau Majlis Bandaraya Kuantan 2. Padang ni pun baru dinaik taraf. Kalau kau lihat ni cantik ni kan. Ini sebenarnya adalah rumput turf sintetik. So dekat dengan flyover daripada UIA Kuantan lah, ataupun jalan ke Kota SAS. Kota SAS tu pada yang tak tahu ialah kawasan baru yang diorang bina nak jadi macam mini Putrajaya atau kawasan pentadbiran yang baru, dan akan ada stesen CRL lah bila CRL siap nanti. So kalau waduh geng, ini Kuantan
Wah, nyaman sekali geng ya. Kita tengok macam kampung macam tu geng, tapi suasananya itu wah sedap gila geng. Oke teman-teman, kita percepat sikit ya videonya. Ini kita akan melihat yang terbaru ya, Kuantan Stadium ini geng ya, yang Darul Makmur. Warna biru dan kuning tu logo Pahang FA lah, menjadi Pahang, Sri Pahang lah kan. So kalau kau tengok kawasan Padang ni mengalami renovation dan nampaknya masih banyak kerja-kerja yang dilakukan. Daripada atas nampak ada piping line sikit, yang boleh nampak macam warna putih ni, nampak macam simen ni. Sebenarnya itu adalah taburan pasir yang diorang timbulkan lah. So diorang ratakan tanah, dan kemudian sekarang ialah masa diorang ratakan pasir. Dan aku yakin line-line tu ialah kawasan piping, betul, pempalitan lah, ataupun subsoil piping yang untuk mengalirkan air atau lebihan air ketika hujan, ataupun bila ada lebihan air pada permukaan tanah. Rumput besarnya yang ni pada awal dulu katanya akan pakai rumput zosia, tapi kemudian dikabarkan akan pakai bermuda. So kalau pakai bermuda, aku yakin ia tak akan jadi satu masalah besar lah untuk cuaca pantai timur dan kawasan yang berdekatan dengan laut macam Kuantan ni. Memandangkan kalau lihat Terengganu pun padang orang sangat baik, aku yakin kalau stadium Darul Makmur ni tukar rumput bermuda, ia tak akan jadi masalah yang besar lah. Selain daripada stadium dan padang MBK tu, belakang tu ada pusat belia dan sukan Kuantan, atau pusat belia dan sukan Kuantan untuk negeri Pahang lah. Kalau lihat tu, Masya Allah, dah tukar berapan warna merah, dan rumput pun nampak dah ada petak-petak, iaitu bukan rumput yang baru lah. Siap. Bangunan yang lama, kalau kau pergi ke Kuantan, bangunan yang lama tu dah dirobohkan. Oh, dah dirobohkan. Binaan baru tengah naik lah. Aku tak tahu macam mana, lupa. Aku tak nampak. Betul. Siap. Oh, pantesan agak pelik tadinya ya. Kok mana bangunan dahulu ya, ternyata udah dirobohkan. Oke geng, kita putarkan video selanjutnya. Ini apa nih? Udah siap ke nih? Ini tempat pengusaha pasang menjalankan perniagaan lah. So ini aku fly gunakan mode yang berbeza buat video jadi, iaitu aku bagi cantik ya. Ya Allah, boleh nampak player main. Latar padang yang sintetik ni bagi aku nice, dah cantik lah. Wah, keren sekali geng. Macam padang Kertih. Betul. Kertih, kalau aku nak pergi, diorang nak buat stadium ataupun Kertih Sport Complex, tapi buat masa ni dia ada padang macam ni, lebih kurang ada line-line macam ni. Aku rasa lebih kurang macam Kertih punya padang lah. Luar biasa geng. Ray Cukai gunakan stadium ini di Kemaman ataupun Kampung Mak Cili. So nampak orang enjoy di pagi weekend bermain di sini. Aku rasa ini satu vibe yang baik lah. Berbeza dengan Shah Alam. Aku rasa Shah Alam traffic dia pada waktu pagi macam ni, kalau kau nak pergi even ke stadium Shah Alam dan stadium ini Shah Alam, aku rasa lebih jam lah berbanding dengan Kuantan. Jadi Kuantan ni satu venue yang aku rasa kalau ada penambahbaikan di stadium akan beri vibes yang lebih baik pada peminat sukan dan bola secara amnya lah. Dan aku yakin kalau stadium tu dinaik taraf, stand tu naik sampai jadi 60,000, mungkin stadium Darul Makmur ni boleh jadi center of football di Pantai Timur, ataupun lebih tepat lagi menjadi alternatif venue kepada Tim Harimau Malaya. Kalau kita tahu stadium Nasional Bukit Jalil selalu mengalami masalah kursi padang yang tak menentu. Sampai sekarang pun kau boleh nampak tumpuk-tumpuk kan. So, apa pendapat korang tentang stadium Darul Makmur? Masa ni nampaknya padang tu akan mengambil masa yang lama sikit lah. Kalau tanya orang yang cakap mungkin akan masa sikit lah. Tapi aku rasa vibe tu seronok dia datang ke Kuantan meninjau pemain bermain di sekitar padang-padang atau kemudahan bola sepak yang berada di sekitar Darul Makmur. So jangan lupa untuk like, comment and share guys. Nah, jadi bagi korang semua, apa nih pendapat korang semua tentang Stadium Darul Makmur geng ya, yang ada di Kuantan? Bagi korang komentar dekat bawah geng ya. Oke teman-teman, itu aja nih video hari ini, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat korang semua, habiskan jatah gagah kalian selagi kalian masih muda. Kisah Fatir. Bye.